Mic check. Assalamualaikum. Selamat petang dan seangkatan dengannya. Okey, video kali ni aku nak bercerita pasal Nike Hypervenom. Kenapa Nike nak sangat remake ataupun kembalikan semula Nike Hypervenom Phantom yang dikeluarkan pada tahun 2013 yang lepas. Color dia adalah hitam oren. Very aku suka. Sebelum ni aku minat Mercurial. Mercurial ni khas kepada players yang main bola, yang ada speed, yang suka score goal, and specific for the attackers untuk pakai Mercurial. Lepas daripada Nike keluarkan Hypervenom, aku dah jadi kurang minat dah dekat Mercurial, sebab aku lagi suka Nike Hypervenom Phantom. Nike Hypervenom tu pada 2013 throwback sikit. Teknologi yang dia bawa tu yang dinamakan sebagai Night Skin. Aku minta maaf lah, aku tak ada boot dekat tangan aku. Kalau ada aku boleh tunjuk kan. Aku pun nak juga approach mana-mana company yang ada boot, boleh tak bagi aku pinjam, and aku nak bercerita dan tunjuk sendiri dan pegang sendiri kasut tu apa yang specialnya. Kasut tu tak lama, dalam 13, 14, 15, 16, 17, 18 digantikan dengan Nike Phantom. Phantom tu hampir tu aku tak minat lah, Phantom yang first tu. Kenapa Nike keluarkan balik? Yang pertama adalah permintaan yang sangat-sangat tinggi. Even waktu diorang nak keluarkan balik tu, banyak reviewer yang happy, banyak kolektor yang cakap dia nak dapatkan balik benda ni. And aku ada juga follow geng-geng jual kasut-kasut bundle ni kan. Kalau ada waktu Nike Hypervenom yang diorang nak jual tu, memang diorang akan terjual sebab memang ada orang suka, especially yang first edition lah. Generasi yang membesar pada zaman tu memang diorang suka kepada boot tu, termasuk sekali dengan aku lah. Pada 2013 tu aku waktu form 4, waktu tu pun first year aku start masuk main wakil sekolah. Lambat sikit lah wakil sekolah, form 3 baru start wakil sekolah. Tapi at that time aku tak pakai Hypervenom lagi. Aku pakai tahun 2015 first Hypervenom tu keluar, aku tak pakai lagi. Aku pakai 11 Pro yang Tony Cruz punya kasut tu kan. Yang nama tu dia tukar daripada 11 Pro kepada TK Pro, sempena nama Tony Cruz. TK Pro nanti kita buat next episode. Yang kedua, kenapa Nike nak keluarkan balik, dia punya rekaan tu memang ikonik. Maksudnya tak ada lagi boot-boot yang lain menyerupai bentuk Hypervenom tu sendiri. Bentuk kaki leper tu lah. Yalah, tengok yang sekarang Phantom GX dia tak leper. Phantom GT dia leper sikit. Tapi aku dapat rasa Hypervenom lagi leper. Memang betul-betul ikut kaki. Tak apa siapa yang kaki kurus kan, yang tak berisi. Macam kaki aku tak berisi. So memang bila kau control the ball, one shooting, paling best adalah shooting lah. Crossing tu memang senang gila nak naik. Yang ketiga, Nike nak kembalikan legasi nama boot tu sendiri lah. Sebelum keluarnya Nike Hypervenom, sebelum tu kan Adidas dah kembalikan F50 yang Messi pakai tu. So Nike pun nak ikut retro release punya pattern ataupun trend lah. Dia nak kembalikan boot mana yang diorang antara sale yang top lah sebelum ni dan keluarkan balik. And Hypervenom adalah memang salah satu daripadanya. Adidas buat keluar retro klasik, Nike pun keluar diorang punya retro klasik. Just want to follow the trend. And kalau nak tanya aku antara Adidas buat keluar F50 dengan Nike keluarkan Hypervenom, aku lagi suka Hypervenom. Lagi satu sebab Hypervenom kan dia kaki wide. Aku kaki wide, that's why aku pakai, aku lebih berminat lah. Dan satu lagi elemen nostalgia yang dikembalikan waktu Nike Hypervenom tu dikeluarkan. Dan boot tu khas kepada Neymar. Tahun tu memang tahun mulanya career Neymar naik. 2013, 14, 15, 16, 17 dah start jatuh lah. 17 dia masuk PSG. Sorry, aku ada terbaca juga berkenaan dengan statistik ataupun fakta-fakta menarik berkenaan dengan Nike Hypervenom ni. Yang pertamanya, Nike Hypervenom ni adalah pelancaran yang paling berjaya dekat UAE. Pada tahun 2013, Nike Hypervenom dekat UAE berjaya mencatatkan Nike paling berjaya di negara tersebut. Sebanyak 143 pasang boot terjual setiap hari selama 15 hari. Maksudnya sepanjang 2 minggu tu, tiap-tiap hari 143 kita lamsam lah 150 pasang selama 2 minggu setiap hari, more or less lah, lebih kurang. Yang kedua adalah kejayaan di media sosial. Pelancaran pun dah mencapai 2 juta capaian dekat Facebook Global Night. Waktu hari pelancaran dia dah dapat 1 juta interaction sosial dan lebih kepada 9 juta peminat dalam masa 1 hari sahaja. Yang ketiganya, sebab teknologi baru Hypervenom Phantom tu dia memperkenalkan Night Skin, gabungan daripada mesh lembut dengan polyurethana nipis. Lebih kurang lah Maksudnya tekstur yang nipis yang memberikan rasa seperti kaki ayam waktu kita sentuh bola dengan lebih dekat. Poin yang keempatnya adalah of course lah disokong oleh pemain-pemain bintang, striker-striker yang terkenal. Neymar, Wayne Rooney, Robert Lewandowski, Higuain, Isco, Icardi, Ibrahimovic, Dennis Sturridge, Harry Kane. Dan boot ni telah menjadi macam, kalau kau main striker, kau kena pakai boot ni. Dan terasinglah Mercurial tu menjadi boot sebagai boot of flanker, untuk flanker sahaja. Dia perumpamaan sahajalah.
Dan poin yang kelima adalah warna yang klasik lah. Orange hitam tu. Aku tak sure boot lain ada tak keluar warna orange hitam yang macam tu. Aku ada juga pengalaman aku pakai Nike Hypervenom. Yang aku pakai tu bukannya orange hitam. Yang aku pakai yang ni. Aku tak gambar sekarang ni. Aku pakai edisi macam kulit ular ni kan. Then aku nak offer diri aku main striker. Tapi at that time aku tak dapat main striker. Coach aku suruh aku main center back. Susahnya bila pakai Nike Hypervenom ni, bila kau main center back, benda tu nipis kau tahu. Kadang-kadang kau punya touches tu, bola tu akan naik daripada atas. Aku tak dapat contact bola tu dengan sebetulnya dekat bahagian depan kaki aku. Aku banyak miss bola. Dan juga kalau aku nak clear ball, bola tu tak banyak ke depan, dia banyak ke atas. Sebab dia kan nipis, so aku akan hit bola tu dekat bahagian bawah bola tau. Nak cross, very senang pakai kasut ni. Itu je lah aku ingat momen waktu aku pakai Nike Hypervenom tu as a center back. Susah. Tapi ada je orang pakai ikut keselesaan dia. Aku rasa itu saja berkenaan dengan cerita Nike Hypervenom. Kalau you guys ada apa-apa pendapat, drop your comment below. Siapa yang baru jumpa channel ni, you may consider to subscribe and support me. Aku ada tinggalkan Instagram Miroboot dekat bawah. Kalau siapa nak beli boot ataupun nak jual boot second hand, boleh contact Miroboot. See you guys next video. Aku nak borak pasal ni Tony Cruz punya Elven Pro. Sebab aku pun ada pengalaman pakai boot tu. Assalamualaikum and bye-bye.